sudah kongsikan pelbagai informasi melalui 2 segmen sebentar tadi. Jadi apa lagi yang tinggal? Mesti anda sebagai peminat golf ingin tahu apakah info-info ataupun berita-berita terkini mengenai sukan golf, kan? Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama saya. Nafikan lah, sukan golf pada masa sekarang ni terlalu banyak revolusi yang berlaku lah. Kalau kita tengok dari dulu, contohlah yang pertama sekali lah, kalau saya ambil ini adalah dipanggil driver lah ataupun kayu pemukul. Yang pertama lah, kalau dulu kita tengok kalau kepala ni, contohlah kepala driver ni pun dulu kecil. So dengan teknologi sukan golf ni, sekarang kita tengok kepala ni banyak memberi impak yang tinggi lah kepada pemukul lah. So yang kedua, kalau kita tengok ini adalah shaft. Kalau dulu penggunaan shaft ni hanya menggunakan stainless steel lah, tapi dengan revolusi sukan golf ni sekarang bermacam-macam. Contohnya menggunakan carbon lah, yang mana kalau dulu driver ni average pukulan seseorang pemain tu boleh bagi lebih kurang 250. Dengan teknologi yang digunakan sekarang ni, average kalau pemain profesional boleh bagi sampai 300 meter pukulan dia. Okay, itu yang pertama sekali lah untuk driver ni lah. Okay. Yang seterusnya saya nak tunjuk adalah ni hybrid, okay, ataupun rescue lah. Hybrid ni, ini sebenarnya banyak membantu player-player golf sekarang ni lah. Kira dari segi pemain profesional ataupun pemain amateur lah yang baru belajar pun, ini banyak membantu player-player lah. Kalau tengok dia punya ni adalah hybrid 4. So hybrid 4 dengan iron 4, dia 4 juga, tapi dia punya banyak perbezaannya lah. Kalau kita tengok hybrid ni, dia pukulannya lebih konsisten, lebih orang kata senang dikawal lah, kan, berbanding dengan iron ni lah, kan. Okey, so kita tengok kalau dalam set golf ni, kalau untuk tournament yang ada sanction by MGA, yang disyaratkan 14 batang sahaja yang boleh. So itu adalah kepakaran player lah. So bola adalah satu peralatan yang paling penting sekarang ni kalau di sukan golf lah. Banyak brand-brand yang orang kata menggunakan teknologi yang tinggi lah. Contohnya kalau kita tengok sini, dia ada dimple ni lah. So dimple ni banyak memberi orang kata kesan lah. Contohnya dekat green ni, kalau banyak dimple, maknanya dia punya blade tu lebih bagus lah. Itu adalah antara teknologi sukan golf ni lah. Okay. Selain daripada peralatan golf sendiri, attire tu sendiri, attire seorang pemain golf tu, kalau kita tengok sekarang, sebab pemain golf ni berada di lapangan lebih kurang 4 jam. So dengan keselesaan pakaian yang berteknologi tinggi, itu akan membuatkan pemain tu lebih selesa dan membuatkan dia punya skor lebih baik lah berbanding daripada pakaian yang biasa lah. Kalau kita cerita padang lah, so padang pun sekarang banyak juga berjenis jenis rumput padang yang digunakan di padang golf sekarang lah. Kebiasaannya sebuah kelab tu menggunakan cow grass lah, tapi dengan teknologi sukan golf yang sekarang ni, ada di antara padang yang menggunakan kualiti Bermuda golf. Contohlah Bermuda grass lah, rumput Bermuda. Itu lebih, orang kata, lebih efisien lah untuk pemain-pemain golf, lebih selesa lah. Pada pendapat saya, industri golf di Malaysia memerlukan bantuan dan sokongan sama ada dari pihak agensi kerajaan ataupun agensi swasta dalam membangunkan golf di Malaysia, terutamanya pada para pelajar. Ini bermakna pendekatan terhadap akar umbi, iaitu para pelajar ataupun para remaja di tingkat sekolah, amat penting sekali dalam kita menjadikan golf sebagai salah satu sukan yang berjaya di Malaysia. Dengan sokongan serta bantuan daripada semua pihak, saya percaya bahawa sukan golf ini akan berada di peringkat antarabangsa tidak lama lagi. Dengan segala teknologi serta kecanggihan yang ada di pusat sukan di Malaysia, tidak mustahil
kita dapat melahirkan pemain nombor 1 dunia suatu hari nanti. Jadi dengan itu berakhirlah sudah episod kali ini. Sukan apakah yang akan saya kongsikan dengan anda pada episod akan datang? Jangan lupa kita jumpa lagi dalam Jurnal Sukan #SportPedia.